A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan fiqhul munakahat. Perbincangan fiqh munakahat. Saya akan sentuh sedikit bab wali, tapi mungkin tak lama, sekejap. Kemudian kita masuk bab ijab dan qabul. Di sini saya ada susun aturan susun atau wali lah, ada di sini. Cumanya saya tak ada photostat. Saya cuba menggunakan bahasa yang paling mudah untuk membolehkan difahami. Baik. Nanti boleh dapatkan dekat pejabat masjid lah. Nanti saya rasa esok boleh di-photostat dan boleh diedarkan lah. Dipecahkan ke beberapa bab untuk memudahkan. Oh tu wali band. Ini bukan wali Ini bukan wali mujibir ni. Wali akrab pun bukan, wali abad pun bukan. Ya, dia berhenti kat situ pula. Okey. Ini yang kita bincangkan sekali lalu. Kita ambil daripada bawah ke atas. Nasabnya daripada bawah ke atas, pengantin perempuan, wali yang pertamanya bapa, wali yang keduanya atuk, dan ke atas. Atuk dan moyang ke atas ni dia wali setaraf. Kemudian pengantin perempuan kita tengok daripada bawah dulu. Walinya adalah adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Adik-beradik lelaki seibu lelaki, anak saudara lelaki dia tengok di situlah. Anak lelaki dia turun ke anak saudara lelaki, kemudian dia turun ke cucu saudara lelaki. Baru dia pergi yang ke atas. Ini adik-beradik perempuan ni dulu yang utama. Adik-beradik perempuan dulu yang utama. Okey, adik-beradik perempuan dulu yang utama. Kemudian ke bawah, adik-beradik perempuan ke bawah. Kemudian baru dia naik ke atas bapa, baru dia naik ke adik ayah, maksud dia pak cik dia lah. Pak cik si ibu sebapa jatuh nombor 9. Jangan kata kalau pak adik-beradik dia tak ada, dia terus lompat ke pak cik dia, cek dulu ada anak saudara ke tidak. Anak saudara, perkahwinan yang dijalankan, yang diwalikan oleh pak ciknya tidak sah. Perkahwinan itu tidak sah kalau dia tahu bahawa anak saudara dia ada. Okey, begitu juga dia mesti ikut aturan, dan dia mesti ikut ranking. Dia tidak boleh aku pak cik aku nak kahwinkan anak saudara aku, sebab anak saudara aku yang walinya ni budak lagi, baru 15 tahun. Dia bukan soal umur jadi wali ni. Jadi wali ni dia soal baligh. Baligh boleh jadi wali. Umur 12 tahun baligh, selesai boleh jadi wali 12 tahun. Dia tidak boleh memotong ranking, tak boleh. Kemudian daripada datuknya pula, selepas bapa dan adik-beradik bapanya ni, iaitu adik-beradik bapa seibu sebapa, adik-beradik bapa sebapa, maksud dia pak cik. Pak cik sedatuk senenek pada perempuan ni. Anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa, iaitu sepupu betul. Sepupu dia betul. Boleh jadi wali. Dia panggil wali abad, wali yang jauh. Kemudian anak saudara, anak lelaki sepupu, maksud dia anak saudara sepupu dia pun adalah ranking yang 13.
Kemudian dia turun lagi. Dia naik. Apabila semua ini tak ada, ikut step-step tu tak ada, naik ke datuk saudara. Dia pergi ke datuk saudara yang mana seibu sebapa, maksudnya moyang tu sama. Dia jadi mula complicated sikit lah, dia rumit sikit. Tapi insyaAllah di sini ada sebenarnya. Saya ada listkan supaya mudah untuk dibaca, dan boleh esok insyaAllah kita boleh edarkan dan kita tampal di papan kenyataan masjid insyaAllah. Baik, kemudian di atas ni payah dolar nak cari dah lah. Biasanya sampai dia cari tak jumpa tu, sikit cari tak jumpa, kita akan transfer ke wali hakim lah, biasanya begitulah keadaannya. Okey, baik. Perbincangan masalah wali ghaib. Kita pergi sekali lalu. Wali ghaib maksud dia wali itu tak tahu duduk mana. Wali itu hilang. Iaitu wali yang utama adalah bapanya. Bapa tak ada, dia tak boleh terus pergi ke adik-beradik. Tak boleh. Dia kena tengok dulu bapa dia tu tak ada kenapa. Meninggal, ada bukti kematian. Kalau tak ada bukti kematian dan rasanya masih hidup, perlu dicari. Dia perlu cari. Dan kalau dia tahu bapa dia hidup lagi tapi tak tahu duduk mana, diklasifikasikan sebagai wali ghaib. Dan hak wali tersebut tidak turun kepada sesiapa. Siapa yang akan mewali tu? Wali hakim. Dia wali hakim. Dia tak boleh, atuk aku masih ada, atuk saya jadi wali. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia akan ditransferkan ke wali hakim. Sebab apa? Wali tu diragui hidup ke mati. Kalau mati kena ada bukti. Okey, kalau hidup dia akan ditransferkan ke wali hakim. Baik. Seterusnya, wali ingkar. Wali ingkar ni maksud dia ayah dia tidak mahu mengahwinkan pengantin perempuan. Di sini wali kena faham. Saya tak setuju untuk kahwinkan anak saya dengan lelaki tersebut. Dia kena ada bukti-bukti yang kukuh. Lelaki ni penagih dadah contohnya. Lelaki ni memang perompak penyamun. Lelaki ni memang secara secara khususnya dia memang tidak layak untuk menjadi seorang suami. Mungkin dia seorang panas baran melampau. Dia akan mengakibatkan isterinya menderita kalau dia berkahwin. Itu menjadi sebab yang kuat untuk wali ingkar. Tetapi ada juga kes yang mana walinya menuntut perkara yang berlebihan di dalam contohnya hantaran. Dia meletakkan perkara yang berlebihan sampai ke tak tidak masuk akal, boleh dikategorikan juga sebagai wali ingkar. Sebab dengan sengaja dia berusaha untuk menggagalkan perkahwinan tersebut. Dan benda ni perlu dirujuk kepada Mahkamah Rendah Syariah ataupun Jabatan Undang-Undang Keluarga di pihak Pejabat Agama Islam Daerah, dan insya-Allah tindakan akan diambil lah. Pernah tak perkara ini berlaku dalam qaryah kita? Ya, pernah. Perkara ini pernah berlaku dalam qaryah kita. Dan saya sendiri yang buat catatan, wali adalah wali ingkar, dan kita rujuk kepada Mahkamah Rendah dan mendapat arahan daripada mahkamah untuk menjalankan perkahwinan kepada wali hakim. Dia transfer kepada wali hakim. Ayahnya buat complicated lah, meletakkan bayaran-bayaran tertentu untuk perkahwinan tu. Hantaran lain, bayaran anak aku lain, contoh. Itu juga dikategorikan wali ingkar. Okey, seterusnya, perbincangan masalah sah atau tidak perkahwinan paksa. Saya ada anak perempuan dan saya paksa perkahwinan tersebut. Sah ataupun tidak? Saya dah tulis dekat situ, sah. Sah dengan syarat. Wali yang paksa itu adalah wali mujbir. Wali mujbir ni siapa? Kita dah bincang. Ayahnya dan atuknya ke atas. Boleh dia adakan perkahwinan paksa. Sah tak? Sah. Hukumnya sah. Memang sah hukumnya. Sebab apa? Ada hadis riwayat daripada Darul Qutni, iaitu Nabi SAW sebut perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dan perempuan perawan ataupun anak dara dikahwinkan oleh bapanya. Maksudnya bapanya berhak ke atas anak dara dia, melainkan anak dia tu janda. Janda tidak ada hukum perkahwinan paksa. Tetapi di Selangor kita ada percanggahan jugalah. Percanggahan tu macam mana? Adakah perkahwinan paksa ni boleh dibubarkan? Ya, boleh. Boleh dibubarkan. Ada enactment dalam undang-undang Selangor.
kita boleh rujuk ke mahkamah rendah, dan kita mahkamah rendah biasanya akan mulakan siasatan. Kalau ada keperluan untuk difarakkan perkahwinan tu, ya, perkahwinan itu akan difarakkan. Tapi dari segi hukum syar'inya, dari segi hukum syaraknya, dia sah. Selagi mana yang paksa kahwin itu adalah wali mujbir, bapa ataupun atuknya ke atas. Adik-beradik dipanggil wali setara dengan wali akrab, tidak boleh memaksa. Tak boleh. Yang ada kuasa ni ayah ataupun atuk sahaja. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik dibuat bincang dululah perkara tersebut, Walaupun ada percanggahan di kalangan para ulama, di kalangan fuqaha dalam mazhab Syafi'i, ada mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah perkahwinan tersebut, sebab ada hadis yang mengatakan tak boleh paksa. Tetapi para fuqaha menilai hadis itu melarang untuk perkahwinan paksa itu. Bertanya kepada anak dulu sebelum berkahwin adalah hukumnya sunat, bukan wajib. Sunat tanya pada anak, nak kahwinkan dengan lelaki ni, kamu setuju ataupun tidak. Kalau boleh consider, boleh bincang-bincang dengan anak, anak kata tak nak, tak apa. Tapi kalau nak paksa anak pun boleh. Tapi dengan dunia teknologi moden ni kan, dia bahaya sikit. Dulu kita, zaman saya kecil-kecil dulu, kalau marah dengan ayah, paling-paling lari belakang rumah, duduk dalam depan ayam, menyorok, tak balik. Budak-budak sekarang ni, dia pegang telefon je, tahu-tahu sampainya dah ke Johor, tahu-tahu sampainya dah ke Kedah, kan? Jadi kita pandai-pandailah dalam bab ni. Okey, seterusnya kita jalan satu kali jalan je. Wali fasik, wali itu minum arak, wali itu berzina, wali itu mencuri, dia wali fasik. Apa hukum dia? Perkahwinan yang diwalikan oleh wali fasik, jumhur ulama kata sah. Dan di Selangor, kita cerita di Selangor tidak ada enactment tertentu ataupun section dalam undang-undang tertentu yang menghalang wali fasik menjadi wali. Kerana apa? Pada asal hukumnya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukum berwalikan wali fasik, perkahwinan itu tidak sah. Tetapi majoriti ulama melihat kepada pandangan yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita nak faham mazhab Syafi'i, kita kena tengok apa yang Imam An-Nawawi sebut, bukan sekadar memandang kepada apa yang Imam Asy-Syafi'i sebut. Imam Nawawi ni adalah dipanggil sebagai imam mazhab Syafi'i yang paling totok dia. Jadi di sini mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, pernikahan yang dilakukan oleh fasik adalah tidak sah berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan saksi yang adil. Wali yang adil kita dah bincang minggu lepas, saksi yang adil pun kita dah bincang yang lepas, iaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak kekal di dalam dosa kecil. Itu maksudnya adil. Sebahagian besar ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali dan sebagainya mengeluarkan fatwa bahawa sah perkahwinan tersebut selagi mana wali fasik itu nak istighfar. Dia nak istighfar. Istilah jadi wali ni bukan yang mengakad nikahkan tu je tau. Maksud dia adalah yang berhak. Di peringkat awal lagi dia adalah wali. Bukan ni siapa yang ijab kabul tu. Boleh jadi dia pakai wakalah kan. Siapa yang berhak terhadap perempuan tu wali. Contohnya ada adik-beradik lah. Adik-beradik ni dipanggil sebagai wali setaraf. Contohnya abang ni fasik, ayahnya dah meninggal, abangnya fasik. Kita bincang masalah kan. Boleh tak abangnya tu kita ketepikan dan ambil adik sebagai wali? Boleh? Boleh tak? Boleh. Kerana apa? Adik-beradik adalah wali setaraf. Wali setaraf ni maksud dia, kalau abang tak nak, pergi ke adik nombor 2. Abangnya fasik, pergi ke adik nombor 2, nampak alim sikit. Nampak tak boleh juga, pergi adik dia yang hujung, tak apa. Adik dia yang bongsu pun boleh jadi wali pada kakaknya, walaupun dia ada abang. Kerana apa ini dipanggil sebagai wali setaraf. Wali setaraf. Orang kita ni kadang-kadang dia menangis, abang dia tak nak nikahkan dia menangis. Dia tak tengok abang dia ada berapa orang, 10 orang abang. Dia anak bongsu, seorang je perempuan yang sebelah. Abang dia 10 lelaki atas. Abang sulung tak nak nikahkan. Adik-adik lain boleh ambil alih nikahkan. Kalau andai kata abang yang sulung itu tidak berpuas hati. Ini masalah wali setaraf pula. Andainya abang dia tak puas hati pada perkahwinan tersebut, dia nak farakkan.
Maksud dia kata perkahwinan adik aku ni tak sah, aku nak farakkan. Dia boleh, bukan boleh farakkan, tapi dia boleh isukan benda ni ke mahkamah rendah. Ada section dalam section tertentu yang dia boleh lah. Dia boleh, maksud dia boleh lawan balik lah perkara tersebut. Sebab dia startup kan, dia startup. Tapi walau bagaimanapun biasanya tak jadi masalah lah benda tu, selagi mana dia nak istighfar. Kita di Selangor, kita tidak ada mana-mana section yang menahan untuk wali fasik ini daripada menikahkan perempuan yang diwalikan. Tak ada. Kalau nak halang pun mungkin jurunikah lah kot nak halang. Jurunikah kata istighfar, tak nak, tapi aku nak nikahkan juga adik aku wali dia. Di situ bolehlah kita kata kita tangguhkan majlis nikah, kita akan rujuk ke mahkamah rendah dulu. Tapi susahlah nak berlaku. Biasanya majlis-majlis gitu kan, istighfar saja dia istighfar, astagfirullah, kita selesai. Sebab tu sebelum majlis biasanya kita akan istighfar ramai-ramai. Kita minta wali istighfar, kita minta pengantin istighfar. Baik. Terus ada soalan terus tanya tuan-tuan, jangan simpan. Nanti simpan terlupa soalan tu, bukan terlupa jawapannya, terlupa soalannya. Perkahwinan bawah umur kerap menjadi isu. Anak saya umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Anak saya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Anak saya umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kita cerita dari sudut syarak dulu. Okey? Sah atau tidak perkahwinan tersebut? Hukumnya sah. Contoh, ini perkara ini banyak berlaku dulu. Zaman bila tak tahulah, tapi pernahlah saya terbaca dalam beberapa kitab ada disebut. Seorang bapa datang, dia kata, aku berkenan dengan anak kau. Umur anak ni berapa? Umur anak ni 2 bulan, 3 bulan. Kita nikahkan anak kita. Perkahwinan itu sah. Macam mana dia jadi suami isteri umur setahun baru ni? Tetapi dia tidak boleh diserahkan kepada suaminya melainkan selepas balik. Selepas balik baru boleh diserahkan. Tapi secara hukumnya perkahwinan itu sah. Maksudnya dia telah bernikah awal. Jadi jangan pula ayahnya buat tak ingat, nikahkan dengan orang lain. Pernikahan yang satu lagi itu dikatakan sebagai haram, sebab menikahi isteri orang. Faham? Sebab apa? Dalam Islam dia tidak ada had umur untuk perkahwinan. Antaranya satu hadis yang sangat kontroversi lah hadis ni, iaitu Nabi SAW daripada Aisyah sendiri mengatakan bahawa Nabi SAW telah mengahwini Aisyah ketika umurnya 6 tahun dan Aisyah tinggal bersama Nabi semasa dia berusia 9 tahun. Muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun hadis ini kontroversi, tetapi hadis ini juga menjadi rujukan. Hadis ini juga menjadi rujukan kepada para fuqaha untuk menentukan hukum itu bagaimana. Kenapa umur 6 tahun? Kerana waktu 6 tahun ini kita ambil secara umum. Okey, walaupun ada perbahasan di kalangan para muhaddisin, golongan ahli hadis ni berkenaan kesahihan hadis ni. Tapi bukan itu ya isu yang kita nak bincang malam ni. Isunya adalah boleh ke tidak kahwin dia belum balik, budak. Boleh, tetapi diserahkan ketika umurnya sampai akil balik. Tuan-tuan, kenapa kita rasa pelik? Kerana kita hidup zaman dunia yang moden. Okey. Kita patah balik ke tahun 40-an, 40-an, 30-an, 20-an. Dulu, bukan di tanah Arab, di tanah Melayu. Atuk moyang kita menikah umur berapa? Atuk moyang kita nikah umurnya berapa? 13 tahun, 14 tahun. Nenek kepada orang rumah saya tanya dia, Tok Tam nikah umur berapa? Umur 14 tahun. Maksudnya budak-budak zaman dulu dia cepat mature, dia cepat matang. Kan? Sebab apa? Hidupnya berbeza dengan hidup sekarang. Budak-budak sekarang lahir-lahir gadget. Jadi bodoh dia tu bertimpa sikit. Jadi dia lambat sikit dia nak kahwin tu, nak jadi matang tu sebab nak kikis bodoh tu dulu. Kan? Budak-budak sekarang ya umur 14 tahun apa budak-budak dah kahwin. Orang dulu kata 14 tahun tu kira lambat dah kahwin tu. Jadi apa nak pelik? Kan? Apa nak pelik? Sebab apa majoriti mereka dia orang fikir agama ni secara logik.
Diorang tak fikir agama ni secara logik dan dalil. Logik zaman sekarang, dia fikir logik zaman sekarang. Kena ambil tahu, kena ambil maklum juga benda tu. Manalah tahu kang tiba-tiba bergurau-gurau sesama kawan-kawan kan. Aku nikahkan anak aku dengan anak kau, kan? Ingatkan gurau. Dengan mas kahwinnya RM300 tunai, member dia pun keluarkan duit RM300 dah. Ni, aku terima nikahnya bagi pihak anak aku. Dengan mas kahwinnya sekian tunai. Sah ke tidak perkahwinan tu? Sah. Duk bergurau-gurau gitu. Ketiga perkara yang Nabi kata tidak boleh bergurau, antaranya adalah ijab dan nikah. Nikah tak boleh gurau. Main-main pun jadi, gurau-gurau pun jadi, marah pun jadi, fikir-fikir tak jadi pun jadi. Nikah. Okey, baik, kita terus. Ada soalan? Macam mana? Lupa. Sudut pernikahannya sah dari sudut syarak. Tetapi di Malaysia secara keseluruhannya, majoriti negeri-negeri menetapkan bahawa perkahwinan itu boleh didaftarkan ketika umur 16 tahun. 16 tahun. Andai kata perkahwinan itu berlaku budak kecil, kena faham antara sah dalam syarak dengan tidak sah di sudut undang-undang. Kena faham benda tu. Apabila sah di sudut syarak, maksudnya sudut agama terima perkara tersebut. Diterima perkara tersebut. Soal tak daftar dengan undang-undang ni berbeza. Mungkin dia akan dikenakan denda kerana pernikahan tersebut berlangsung satu bawah umur, yang keduanya pernikahan tidak ada kebenaran. Tetapi dari sudut syaraknya dia sah. Kena faham tu. Faham kan? Faham. Mudah je perkara tu. Ini, namun terdapat halangan di sudut perundangan Malaysia, sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri-negeri di mana perkahwinan yang umur pasangan tersebut kurang daripada 16 tahun memang akan dihalang. Kalau dapat detect lah. Baik. Perbincangan masalah. Bapa angkat mewalikan anak angkat tidak sah. Kerana apa? Walaupun dia boleh daripada kecil, kerana bapa angkat bukanlah wali nasab. Dia cuma bapa angkat. Anak tidak sah taraf diwalikan oleh bapa biologi. Faham tak bapa biologi? Memang bapa dia. Cumanya lahir sebelum bapa dia kahwin dengan mak dia. Orang yang sama. Okey, dinikahkan tak sah. Kerana apa? Nasabnya terputus. Apabila anak tidak sah taraf. Dan ada pandangan yang agak kritikal dalam mazhab Syafi'i, juga ada pandangan-pandangan yang tidak popular. Antaranya Imam Syafi'i kata anak yang tidak sah taraf ini dia bukan anak dia. Secara biologinya bapa dia. Tetapi apabila tidak ada kaitan nasabnya, maka bapa biologi boleh kahwin dengan anak yang tidak sah taraf. Ini pandangan yang tidak popular lah, tidak masyhur lah di kalangan mazhab Syafi'i. Faham? Bapa biologi. Adik-beradik mewalikan tanpa izin bapa tak sah. Walaupun adik-beradik tu wali kepada perempuan ni, bapa tak nak nikahkan, bawa lari. Daripada Tasik Biru lari ke Kunang Cina. Kan? Abang dinikahkan di Kunang Cina, tak sah perkahwinan tersebut. Wakalah semasa wali dalam ihram, wali pergi haji, wali pergi umrah, dia bagi tahu pada ustaz, macam saya di sini, ustaz lah nanti nikahkan anak saya. Nak nikahkan anak berdasarkan wakalah. Wakalah ni maksud dia bapa dengan wakil wali dengan wakil wali ni, dia maksud dia dalam keadaan yang sama. Kalau wali tu ihram, maksud dia wakalah dia tengah ihram lah. Faham tak? Okey. Jadi hukumnya tidak sah menjadi wali, menikahkan ataupun bernikah. Dia nikah sendiri ataupun dia nikahkan anak dia. Tak sah. Alah, tunggulah sekejap balik haji kan, balik haji tu nikah. Perempuan tak sabar-sabar, saya nak nikah juga. Boleh tak dia nikah masa walinya dalam ihram? Boleh. Dengan syarat walinya tanda tangan surat, saya dengan ini menggugurkan hak saya sebagai wali, saya serahkan kepada hakim. Dia tak boleh serah kepada orang lain. Hak dia sebagai wali digugurkan. Yang akan nikahkan dia itu adalah wali hakim. Boleh, di situ boleh. Kan? Alah, pergi umrah 2 minggu, pergi haji sebulan. Tunggulah kata anak tu nak bercucuk tanam pun tunggulah. Bagi ayah habis dulu umrah haji kan. Lepas tu nak cucuk tanam, cucuk gigi ya.
masalah. Okey, baik. Lelaki nikah tanpa izin wali, anak kita nikah lari, lelaki, sah tak perkahwinan tersebut? Sah. Sebab lelaki tidak memerlukan wali. Wali nikah, lelaki nikah tanpa izin tak ada masalah. Tapi dia sudut adab tak ada adab lah. Tu je lah. Dia sudut adab. Wakalah tanpa kehadiran wali. Dia wakilkan kepada ustaz ni, saya wakilkan kepada ustaz nikahkan anak saya. Tapi hari tu saya pergi London. Dia bukan dalam keadaan yang haram untuk menikahkan anaknya kan. Pergi London, saya ada cuti dengan bini muda. Contoh. Bab bini muda kita sembang minggu keempat. Kita bincang bab poligami. Okey. Saya nak pergi London, saya wakalahkan ke ustaz. Tapi saya tak ada hari tersebut. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ustaz, saya wakalahkan kepada ustaz, tapi saya ada dalam majlis tersebut. Boleh tak? Boleh. Walaupun pada asal hukum tersebut tidak sah perkahwinan tu. Tetapi Al-Imam An-Nawawi dia tarjihkan balik bahawa sah. Imam Syafi'i dan beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan apabila ada wali di dalam majlis perkahwinan tu, majlis pernikahan tersebut, adanya wali yang mujbir tu ada, dalam keadaan dia berwakalahkan kepada orang lain, perkahwinan itu tidak sah. Melainkan ada sebab-sebab tertentu untuk wali itu serahkan kepada wakalah. Tapi pendapat itu tertolak. Kahwin lari. Bab ni, kahwin lari sah ataupun tidak, pada asalnya dia sah. Bab ini kita kena bincang halus sikit. Kahwin lari ni tuan-tuan, dia kena tengok sama ada menepati hukum ataupun tidak, menepati syarat ataupun tidak. Pertama, perkahwinan tersebut mestilah melebihi 2 marhalah. Bukan semestinya di Thailand, bukan semestinya di Indonesia. Mesti melebihi 2 marhalah. Sebab Imam Syafi'i kata apabila sampai ke tahap 2 marhalah itu menjadi satu beban kepada wali untuk pergi mewalikan anaknya. Tapi kena tahu Imam Syafi'i hidup kurun ke berapa? Imam Syafi'i hidup masa tu, ini pendapat saya lah, bukan dalam kitab lah. Imam Syafi'i mengatakan kenapa 2 marhalah itu, maksudnya walinya boleh diserahkan kepada wali hakim. Perkiraan 2 marhalah zaman Imam Syafi'i, naik unta dalam perjalanan yang biasa. Naik unta dalam perjalanan biasa, tok tek 24 jam. Maksudnya 1 hari 1 malam bersamaan dengan 2 marhalah. Maksudnya menjadi beban kepada wali untuk pergi nikahkan anaknya di 2 marhalah. Sekarang ni, zaman sekarang, Ustaz enjin kereta bawa 24 jam sampai Bangkok. Betul? Saya pendapat ini perlu ditarjihkan balik. Perlu maksudnya dibincangkan semula lah. Tapi kita ambil hukum asalnya lah. Boleh. Tapi, dia ada tapi. Selangor ke Kelantan 480 km lebih kurang. Lebih 2 marhalah dia tu. Sah tak perkahwinan tu? Tak sah. Sebab dia di bawah satu pemerintahan Islam yang sama. Mesti melebihi 2 marhalah, mesti dia keluar daripada pemerintahan Islam tu. Maksud dia zaman dulu wilayah-wilayahnya jauh-jauh kan. Tak adalah kena pakai pasport. Mudah ceritanya, apabila kita kena pakai pasport, baru sahlah perkahwinan tu. Mesti melebihi 2 marhalah. Okey, duduk di Golok ataupun duduk di Pasir Mah ataupun duduk di Rantau Panjang. Okey? Menikah di Golok. Sah tak perkahwinan tu? Dia bukan kerajaan yang sama. Tak sah. Sebab apa? Tidak melebihi 2 marhalah. Rantau Panjang ke Golok berapa kilometer je? Tak sampai 100 kilo tak? Tak sah. Itu pun dia ambil kira juga. Duduk di Rantau Panjang, menikah di Golok. Ya, 2 kerajaan, maksudnya dia bukan dinaungi oleh satu kerajaan Islam yang sama kan? Bukan pemerintah Islam yang sama, bukan. Tapi tak sampai 2 marhalah. Tak sah. Kahwinan tu tak sah. Begitu juga duduk di mana? Di Ulu Perak ataupun di sepadan-sepadan ni, jangan fikir lompat sepadan boleh nikah, sah, tak sah. 2 marhalah. Kena kira. Orang kita senang je. Sebab tu apabila nikah lari ni, nikah di luar, pejabat agama akan panggil untuk siasatan. Boleh tak perkahwinan itu difarakkan? Ya.
Kalau perkiraannya tak cukup, majlis agama akan minta farak. Perkahwinan itu tak sah. Dia akan berzina seumur hidup. Dia tak ada, saya tak tahu perkahwinan ini tak sah. Dah ada list undang-undang kan. Itu bukan tak tahu, itu kau buat-buat tak tahu. Okey? Faham di situ kot? Terus perbincangan masalah anak menjadi wali kepada ibu. Cek tak ada. Saya ada anak lelaki je. Ayah saya tak ada, pakcik saya tak ada, semua keluarga perempuan. Anak saya lelaki seorang. Boleh tak dijadikan wali kepada ibu dia? Tak boleh. Bukan kerana dia anak kepada ibu dia, bukan. Kerana nasabnya kepada ibu. Untuk menjadi wali, nasabnya kepada ayah. Faham? Wali ni nasabnya mesti ayah. Suami kepada ibu dia, maksud dia ayah dia, adakah bernasab mak dia? Tentu tidak. Kalau nasabnya sama, maksudnya mahram. Okey, clear di situ kan? Benda-benda simple je sebenarnya, tapi kita tak nak cakna benda ni. Orang tanya, lepas tu kita akan jawab saya tak tahu sebab saya bukan jurunikah. Jawapannya paling selamat. Okey, adik-beradik menjadi wali dan atuknya masih hidup, tak sah perkahwinan tersebut. Atuk belah ayah lah, bukan atuk belah mak. Ini kita cerita bab nasab ni, jangan pula tuan-tuan nak tanya atuk belah mak ke belah ayah. Memang kita tengah cerita bab nasab kan, tentu belah ayah. Adik-beradik jadi wali, atuk ni hidup lagi, tapi atuk saya ni bergerak duduk atas katil. Dia memahami sahaja. Faham? Angguk. Ya. Masih lagi boleh jadi wali. Pernah tak kes ni berlaku? Pernah. Tak ada 10 minit jadi suami isteri dah jadi janda balik perempuan tu. Pendaftar tu juga yang ceraikan dia balik. Buat urusan balik. Sebab atuknya masih hidup. Dia kena ada ranking kan. Kita dah tahu ranking kan. Pertama ayah, yang kedua atuk dan ke atas. Ketiga baru jatuh adik-beradik. Si ibu sebapa, adik-beradik lelaki. Okey, baik. Abang enggan menjadi wali dan adik ambil alih. Adik lelaki lah. Sah ataupun tidak? Sah. Tak jadi masalah. Dipanggil adik-beradik ni adalah wali setaraf. Bapa saudara menjadi wali tanpa izin. Tak sah. Tanpa izin pengantin lah maksud dia. Walaupun anak dara. Sebab apa? Yang boleh paksa cuma wali mujbir sahaja. Tak sah. Aku nak nikahkan anak saudara aku, ayahnya dah meninggal dah, atuknya pun dah meninggal. Sekarang ni aku wali dia. Adik-beradik dia semua perempuan. Aku berhak untuk paksa dia. Tak boleh. Yang berhak paksa ni bapa ataupun atuk ke atas sahaja. Wali mujbir sahaja. Faham Jadi jangan jadi something sangat jadi pakcik tu. Wakalah kabul kepada orang lain sah. Maksud dia saya wakilkan kamu ni, wakalah ni sah. Ijab dan kabul video call. Wakalah kabul kepada orang lain, maksudnya gini. Ini kita bincang kejap lagi lah. Dia ada dalam ijab dan kabul. Ijab kabul video call pun kita bincang kejap lagi. Secara asalnya hukumnya sah. Selagi mana video call sekarang pun internet dah makin laju, kita akan tahu sama ada ada terganggu ataupun tidak. Istilahnya satu lafaz itu terganggu ataupun tidak. Kalau terganggu, kita akan tahu terganggu, dia akan terbatal. Kalau kita tahu kita nampak tak terganggu, hukum orang sana pun kata sah, orang sini pun kata sah perkahwinan tersebut. Jadi dah tahu dah macam mana nak nikah luar negara. Nikah guna video call. Okey, kaedah permohonan, mohon ni tuan-tuan bacalah permohonan online, mengisi borang lengkap apa semua. Ini saya tak perlu baca lah kot. Ini kaedah. Untuk ni salinan IC pemohon, IC wali, sijil kematian wali jika walinya meninggal. Kena ada HIV test, kena ada wajib. Salinan khusus pra perkahwinan bagi mereka yang berumur 45 tahun dan ke bawah dan tidak pernah berkahwin. 45 tahun ke atas tak pernah berkahwin, tak perlu. Yang pernah berkahwin tak perlu khusus, sijil khusus, perlukan surat cerai ataupun surat kematian pasangan. Lepas tu sijil kematian pasangan, kalau pasangannya meninggal dunia dan dia nak kahwin lain, kena ada bukti. Okey. Pada mereka yang nak kahwin lain, dia bercerai dan dia nak kahwin lain, kena pastikan tempoh penceraian tersebut telah lepas dia punya iddah isteri. Laki mana ada iddah? Ya betul, laki tak ada iddah.
Tapi laki ni akalnya panjang, tuan-tuan. Kalau kebenaran dikeluarkan, menikah masa dalam keadaan isteri dia nikah, dia pergi rujuk balik dengan bini pertama dia, tentu-tentu dapat 2 bini. Kan? Boleh tak mohon? Boleh. Mohon poligami. Walaupun diceraikan isteri dia pada talak rajai. Talak bain cerita lain, talak bain cerita lain. Bab tu kita cerita dalam bab cerai nanti. Cerai dan talak kita akan bincang. Faham tak? Faham kan? Dia tak boleh mohon ketika talak rajai sampailah iddah isteri dia habis. Kalau tidak, nanti dia rujuk dengan bini, dia dapat 2 bini. Laki ni betul tak ada iddah, tapi akalnya panjang. Benda tu dah berlaku di pejabat agama. Okey. Pemohon bukan warga negara bagi pemegang IC merah, pasport, permit ataupun bukan penduduk tetap atau bukan warga negara mestilah mendapatkan kebenaran nikah daripada ketua pendaftar perkahwinan di Shah Alam. Okey. Ada pemegang IC merah ataupun dia pegang permit, dia pegang pasport, masa boleh menikah di Malaysia walaupun bukan warga negara. Tetapi dia ada syarat-syarat tertentu lah. Okey, nikah luar negara. Permohonan sama macam kita nak nikah dia dalam negara, cumanya bagi tahu nikahnya di mana, nanti dia akan keluarkan kebenaran pernikahan luar negara. Maka lepas keluar tu, jadi bukan nikah lari lah ni. Ini dia nikah ikut prosedur ni. Daftar semua. Jadi dia akan keluarkan kebenaran nikah luar negara dan balik dia akan didaftarkan tanpa siasatan lah. Dia tidak disiasat. Sebab apa? Kebenaran tu dikeluarkan oleh pejabat agama. Tapi kalau kahwin berlari-lari ni, kahwin lari ni dia akan panggil untuk siasatan. Nak tengok jaraknya lepas ke tidak. Nak tengok nikahnya sah ke tidak. Adakah wali tersebut memang dilantik oleh hakim negara tersebut. Kena cek belaka. Tengok-tengok nikah sedikit tak sah. Okay, di Kundang kita ada nikah sedikit, saya maklumkan. Memang berlaku nikah sedikit di kampung kita. Dan kalau tahu benda tu, minta tolong laporkan supaya kita boleh ambil tindakan. Saya ada diberi maklumat beberapa juru nikah celup daripada negara jiran yang menikahkan pasangan, hatta pasangan orang Melayu kita di Kundang ni, di Kundang. Dan kita hampir membuat serbuan hari tu. Dan habis rahsia dia ni nak serbu ni. Tahu-tahu dia orang tahu juga serbuan tu gagal, dan kita mohon kalau ada tuan-tuan yang tahu benda ni tolong maklumkan, dan kita akan ambil tindakan lah untuk maslahah kampung kita. Baik, perkahwinan tanpa kebenaran dah saya sebutkan tadi, dia akan disiasat. Seterusnya, memahami lafaz ijab dan qabul. Oh, silap. Ini borang dia. Borang 2A, permohonan kebenaran berkahwin lelaki. Dia semua sekarang ni online. Oh, tu pengantin baru kita ada, boleh tanya pengantin baru macam ni isi borang online. Tu aja makna kita. Pengantin ni tidak semangat je lah. Berani tak je. Baik, ijab dan qabul. Okey, ini bab kita bincangkan malam ni. Di sekejap je ni bab ni, ijab dan qabul. Dia punya wali pun misai merentik tu. Baik, maksud akad. Boleh baca lah tu.
La ilaha illallah. Baik, kita sambung sikit lagi. Masuk akad ini yang saya bagi maksud yang paling mudah untuk kita faham lah. Kalau kita ikut kitab betul-betul kan tak faham pula. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang akan melaksanakan perkahwinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Dalam akad tu mesti ada ijab, mesti ada qabul. Ijab ada, qabul tak ada, tak jadi. Ijab maksud dia paling mudah untuk kita sebut adalah tawaran. Saya offer benda ni, terima tak? Qabul, terima. Okey. Faham di situ. Boleh ya? Hukum akad merupakan salah satu daripada rukun dalam rukun nikah. Aku nak kahwinkan kau dengan anak aku. Kira jadilah jadi. Dah kahwin belum? Belum. Akad ni ijab dan qabul tu mesti ada. Sebab apa? Dia rukun. Dia rukun. Kalau rukun tak ikut, tak ada. Cakaplah apa pun. Tidak berlaku ijab dan qabul, maka tidak berlaku pernikahan itu. Di antara wali atau wakil wali yang sah dengan pengantin lelaki yang tertentu. Maksud tertentu ni dia tahu siapa yang akan kahwin dengan perempuan tersebut. Dia tahu. Dia bukan main agak-agak aje. Tak kena. Sebab tu antara sunnahnya sebelum perkahwinan itu, pernikahan itu berlangsung, minta lelaki pandang perempuan tu betul ke tidak, perempuan tu pandang lelaki ni betul ke tidak. Nah, takut-takut lepas nikah bukan ni bukan. Saya bukan nak kahwin dengan lelaki ni, dia nak kahwin dengan lelaki lain. Tak boleh dah. Baik, faham? Faham di situ kot? Kita laju je. Syarat ijab dan qabul berturutan di antara ijab dan qabul. Ini dikatakan sebagai satu lafaz, bukan satu nafas. Orang kita puas tarik nafas panjang, saya terima nikahnya, tunai. Bukan satu nafas, satu lafaz. Apa istilah satu lafaz? Di antara ijab dan qabul tidak ada perkara lain yang selain daripada ijab dan qabul ni. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian, tunai. Ditarik nafas, dia kata boleh minum air dulu tak? Pak mertua dia kata tak, jawab dulu. Okey, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian, tunai. Sah tak? Tak sah. Kerana apa? Ada perkataan lain selain daripada ijab dan qabul. Kalau orang ni diam, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kahwinnya sekian, tunai. Ditarik nafas, dia diam. Lepas tu dia jawab, saya terima nikahnya sekian, tunai. Sah ke tidak? Di sini tergantung kepada uruf. Ini uruf main peranan. Uruf ni maksudnya apa? Adat kebiasaan kita macam mana. Biasanya kita di sini tempoh masa yang tidak terlalu panjang. Apabila tempoh masa itu terlalu panjang, dia akan membatalkan ijab. Qabul lambat. Kita sini berapa lama? Seminit pun lama kot rasanya. Seminit pun lama tak? Jadi ijab itu tidak terpakai. Setakat dia nak tarik nafas 3-4 saat gitu tak? Rasanya boleh lagi. Kalau kena tua-tua dulu, kita tak sah, dia goyang je kena jawab. Kan? Jadi di sini uruf main peranan, adat tu main peranan. Lama macam mana? Lama kita untuk terima tu seminit pun rasanya dia cukup lama.
Maka bila dia je dikategorikan sebagai lama, tak jadi. Yang terlalu lama di antara ijab dan qabul. Tapi kalau adat orang tu memang dia kata jenis ijab sini tak lama. Maksudnya kalau dia jawab asal tu pun kira cepat tu. Wow. Kan? Urufnya macam tu. Uruf dia, maksud dia adat di situ gitu. Kalau jawab cepat tu jadi pelik. Pelik cepat sangat jawabnya ni. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, sekian jumlah mas kahwinnya tunai. Stapler mulut. Selitip mulut, selitip mulut. Biasanya adat sini kata jawab lepas asar. Macam mana? Uruf lah. Maksudnya main peranan lah. Adat tu main peranan. Di Malaysia ni lebih kurang yang terkini lah. Yang terkini dengan mula. Kan sekarang senang nak belajar kan. Klik, cari dalam YouTube, kita boleh makin faham. Tanya Al-Fadil, Tuan Haji Google Al-Hajj itu kan. Al-Hafiz itu kan. Tuan Haji Google Al-Hafiz tu. Tanya je dia akan dapat jawapan. Jadi ilmu orang tu semakin mudah untuk orang belajar. Jadi di situ orang makin faham dan tidak lagi menekan bahawa wajib jawab segera. Dia boleh ada chance lah, tarik nafas 3-4 saat jawab. Kan? Jadi itu tidak terlalu lama, boleh, tak ada masalah. Okey, jelas sebutan ijab dan qabul tu kena jelas, clear. Sebab apa? Sekurang-kurangnya didengar oleh 2 orang saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang saksi kena dengar. Macam mana lafaz yang jelas ijab dan qabul? Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian jumlah tunai. Lelaki ni pun jawab, saya terima. Lepas tu lelaki ni diam. Yang main peranan saksi. Saksi nak kata sah ke tidak? Nak angguk pun salah, nak giling pun salah. Sah. Itu maksud dia ada perkataan terima. Kalau dia jawab aku, lepas tu dia diam. Aku apa? Tolak ke terima? Tak sah. Okey. Dia dah jawab penuh. Okey, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin. Benda ni yang kita kena tahu. Saksi punya Samsung dapat RM20, ulang. Iya. Mana rasa kena ulang ni. Kalau tanya saksi tu kenapa kena ulang, rasa macam tak sedap. Kan? Agaknya kalau bagi RM50 ke saksi sampai petang ulang lagi. Jadi di sini kita kena main peranan, kena faham. Yang jadi saksi ni pun kena tak faham. Iya, tapi alhamdulillah kita pelan-pelan kita makin faham. Kita makin faham. Kita nak ucapan tu kita clear, boleh. Kan? Kita faham dalam keadaan kita ada ilmu. Jadi saksi tu dalam keadaan ada ilmu. Sekarang ni insya-Allah masing-masing dah mula faham. Boleh terima. Saya terima nikahnya seperti yang tersebut. Sah, tak jadi masalah. Saya pernah ditegur oleh satu rombongan daripada bukan negeri kita lah. Yang salam tu tuan-tuan, salam. Salam tu sebenarnya adat. Dia adat. Dia tidak dalam syarak. Salam tak sah berkahwin. Tak jumpa dalam mana-mana kitab mengatakan kalau tak salam tidak ada pegang tangan tu tak sah, tak ada. Ijab dan qabul ni bukan pada salam tu, bukan. Kena faham. Kalau dah memang lelaki tu salam, masa salam kita pegang tangan dia tu dah gementor dah. Punca dia tak dapat jawab tu sebab pegang tangan tu. Tak payah pegang. Cakap lagi. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian tunai. Dia pun saya terima nikahnya seperti yang tersebut. Selesai. Saya pernah ditegur. Saya salam. Boleh saya kata macam mana nak salam ke tak nak? Saya takut ustaz, dia kata kan. Okey, kalau gitu kita salam lah, kata. Dengan saya cakap jawab dengan jelas. Boleh ustaz, kata kan. Jawab ustaz. Oh, dia angkat tangan. Jawab ustaz. Saya rasa kalau tak salam tu tak sah. Jadi kita ni kena faham dengan majlis. Majlis nikah bukan majlis untuk kita cerita benda-benda tu. Bergaduh.
Jadi tak apalah, salam lah saya kata salam. Saya nikahkan kamu, saya kata ikut macam mana saya cakap. Sebab walinya cemas sangat. 2-3 kali saya suruh walinya sebut tak terkeluar. Tak apalah, saya ambil alih lah, wakallah ke saya lah, saya katakan. Tak keluar, saya tak apa saya ambil, saya nikahkan. Saya kata saya ikut macam mana saya sebut, bukan laju, pelan-pelan. Saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan yang berwakil wali kepada saya dengan mas kahwinnya sekian tunai. Dijawab, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian jumlah tunai. Jawab gitu tuan-tuan, bukan suruh dia baca laju-laju, satu-satu. Sebab dia kena clear satu-satu. Saya terima nikahnya, tarik nafas. Fulanah binti Fulan, tarik nafas. Dengan mas kahwinnya sekian, tunai. Saya tanya saksi sah? Tak sah ustaz, dia kata. Saya kata, rasanya sah dah ni. Kenapa tak sah? Ustaz tak goyang. Oh Allah. Ya, benda ni berlaku. Ustaz tak goyang tadi. Dan disokong pula ada pasukan kat belakang. Betul ustaz, saya pun nampak ustaz tak goyang tadi. Sudah, saya kata. Oh teruk, kampung mana datang ni, saya kata. Bukan orang Kundang lah. Dia datang daripada luar, dia menikah di Kundang. Maksudnya perempuan orang Kundang, lelaki tu orang luar. Saya kata, siapa imam tempat nikah? Nah kalau gini ni. Sebab tak sah, sebab ustaz tak goyang. Saya jadi pertama kali orang tegur saya sebab tak goyang tu tak sah. Dan disokong pula member. Sebab apa kita tak pernah tahu? Sebab memang kita tak pernah ambil tahu. Itu punca dia, kita tak tahu. Sekarang dah tahu kan? Okey, dah tahu, lepas ni mudah nak jadi pengantin yang tua-tua lah. Okey, disebut nama perempuan yang khusus. Kena sebut nama perempuan tu khusus. Melainkan dia memang ada seorang tu je nak petang dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan dengan tempoh masa selama 5 tahun dengan mas kahwinnya sekian jumlah tunai. Perkahwinan itu tidak sah. Kerana apa? Ada tempoh masa. Ini yang dikatakan sebagai nikah mut'ah. Okey? Nikah mut'ah tidak sah, tidak diterima. Ada hadis yang membatalkan nikah mut'ah. Geng-geng ni bawa hadis. Nikah mut'ah ni sahih, hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Ada hadis yang membatalkan hadis tersebut. Tak belajar ilmu nasikh wa mansukh ke? Dia ada nasih, telah dinasihkan hadis tu ya. Baik, lepas ni kalau tahu yang geng Syiah kata, ada geng Syiah lah khususnya. Kadang-kadang yang bukan Syiah pun bab kahwin ni tiba-tiba jadi Syiah. Dia bukan Syiah pun tapi bab kahwin dia jadi Syiah. Dia kata ada hadis yang mengatakan boleh Nabi bagi perkahwinan mut'ah. Ya betul. Tapi hadis itu telah terbatal. Adanya hadis lain. Baik. Mestilah menggunakan perkataan nikah ataupun perkataan lain yang membawa maksud yang sama. Saya bagi anak saya kepada kamu lah. Dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Tak sah. Bagi apa? Bagi buat jalan-jalan ke? Bagi buat balik ke? Saya kahwinkan kamu dengan anak saya dengan mas kahwinnya sekian tunai. Sah. Sebab apa? Nikah dan kahwin itu membawa maksud yang sama. Baik. Lafaz ijab dan qabul, macam ni lafaznya. Mestilah ijab, mestilah melafaz secara khusus. Qabul sekurang-kurangnya menjawab saya terima. Sekurang-kurangnya saya terima. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan jadi saksi, pergi ke kampung orang tu, boleh act sikit. Saya rasa macam tak sah. Tak, saya sah. Sah. Sebab apa? Sebab masjid saya dah buat fiqh munakah dan saya dah faham. Dah dan clear. Okey? Hukum wakalah bagi wali yang hadir. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i, ni saya laju je, 5 minit lagi kita berhenti. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa ijab dan qabul, yang mana walinya mewakilkan kepada wakil untuk tujuan ijab kepada pengantin lelaki dan wali hadir. Wali ada dalam majlis tersebut, hukumnya adalah tidak sah. Pendapat awal di dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam Islam terdapat satu prinsip Islam, undang-undang Islam
yang menyatakan tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakannya dengan sendiri, dia boleh buat sendiri, maksudnya dia juga boleh wakilkan kepada orang. Jadi jumhur ni maksud dia dalam 4 mazhab 3 setuju, 1 tak setuju. Dia jadi jumhur. Kalau 4 setuju, dia jadi ijma'. 1 tak setuju, dia jadi jumhur. Kan biasa kita dengarkan jumhur ulama sekian-sekian, ngangguk tu kan faham pun. Ijma' ulama kata sekian, angguk tak faham pun ijma' tu apa. Hari ni dah faham kan? Ijma' tu kalau semua 4 mazhab setuju. Jumhur 1 tak setuju. Ada ikhtilaf, 2 setuju tak setuju. 2 setuju, 2 tak setuju, dia jadi ikhtilaf. Jumhur ulama 3 mazhab majoriti membenarkan wakalah wali walaupun wali tersebut ada dalam majlis pernikahan tersebut. Tapi di pihak saya secara personal sebagai jurunikah di sini, saya lebih menggalakkan wali untuk menikahkan sendiri anaknya. Tak apa ustaz, boleh. Ada kan, dah tahu sekarang kan. Jumhur fuqaha kata boleh. Wah, dia nak suruhkan kita nikahkan anak tu kan. Jumhur fuqaha kata boleh. Saya secara peribadi, personal memang saya tidak akan menikahkan. Saya akan menolak, saya akan berusaha untuk minta walinya nikahkan sendiri. Apa masalahnya? Walinya tak cacat, tak bisu tak? Kalau di sinilah memang anak kau kan last dah ni tanggungjawab seorang bapa. Nak serahkan pada orang. Kenapa tanggungjawab akhir tu? Tanggungjawab pertama bapa diazankan anak dia. Tanggungjawab akhir bapa diserahkan kepada menantunya. Diazankan pada awalnya, dinikahkan pada ujung tanggungjawabnya. Kenapa tanggungjawab pertama boleh ambil, tanggungjawab yang tu tak nak ambil? Tak rasa bodoh ke? Kan? Tanggungjawab apa? Gementor tu cerita lain. Baca slow-slow. Macam saya kata, sebut pelan-pelan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Agak-agak sedih, senyap sekejap. Jangan lama sangat senyapnya. Sambung pula. Ikut adatnya kan. Saya kata tadi kan, ikut uruf. Kalau uruf kata sepakat orang situ, saksi kata boleh, kita boleh terima. Terima, tak masalah. Tak terima, ulang lagi. Okey, pembahagian akad dalam kahwinan. Saya rasa ini tajuk last kan, kita berhentilah. Akad di antara wali dan pengantin perempuan. Kita lajukan je. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, nama pengantin perempuan, dengan jumlah maharnya RM sekian tunai. Ini antara bapa dengan menantu, pak mertua dengan menantu kan. Kabul, saya terima nikahnya pengantin perempuan dengan mahar jumlah sekian. Okey, faham kan? Yang kedua, akad nikah wakil wali, iaitu bapaknya tadi, wali tadi wakilkan kepada Tok Kadi, tolong nikahkan anak saya. Dia duduk sebelah, tak menikah lagi, ayah je dah nangis. Contoh, ijaz, saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan yang berwakil wali kepada saya dengan maharnya jumlah sekian tunai. Pengantin pun jawab, saya terima nikahnya nama pengantin perempuan dengan maharnya ataupun dengan mas kahwinnya sebanyak sekian tunai ataupun hutang. Sebab tu tak tulis tunai ataupun hutang. Hutang pun sah, tak ada masalah. Kita di Selangor kalau ditulis mas kahwin tu dalam bentuk cek, kita akan tulis sebagai hutang. Kita tak akan sebut tunai, kita akan sebut hutang. Sebab kita tak tahu cek tu entah ia boleh clear ke tidak. Kita tak akan ambil risiko. Okey, ni pun faham. Ni pun 2 perkara ni biasa berlaku di Kundang. Dan 2 perkara ni jarang berlaku di Kundang dan tak pernah lagi lah berlaku di Kundang, iaitu saya nikahkan anak saya, nama pengantin perempuan Fulanah binti Fulan, dengan pengantin lelaki yang namanya apa? Fulan bin Fulan, yang mewakilkan kepada kamu. Maksudnya wakalah kepada pengantin lelaki. Pengantin lelaki tak boleh hadir. Dia wakilkan, Mat, kau wakilkan aku nikah. Jangan Mat ni salah jawab sudah. Mat nikah, wakilkan aku nikah dengan Tok Kadi ni. Boleh? Boleh. Tok Kadi pula tersilap, saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan, lupa nak sebut wakil.
Dengan mas kahwinnya sekian, mak dia pun jawab saya terima nikahnya. Jadi esoknya mat kena pukul. Tu jelah. Kan? Esoknya mat kena pukul dengan pengantin. Tiba-tiba je mat yang jadi pengantin. Contoh. Jadi boleh tak mewakilkan wakil pengantin lelaki? Saya wakilkan kamu untuk kabul bagi pihak saya. Boleh, sah. Sah, tak ada masalah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya nikahkan anak saya, Fulanah binti Fulan, dengan Fulan bin Fulan yang mewakilkan kepada kamu, Ali bin Mat, dengan mas kahwinnya sekian tunai. Sah? Sah. Maksudnya wakalah tu pada pengantin lelaki. Tadi wakalah daripada wali. Ini pengantin lelaki yang jadi wakil. Pernah berlaku tak? Pernah. Sahabat saya sendiri, dia memang sangat-sangat gementar. Dia jenis cemah-cemah tak tentu pasal ni. Kawan saya belajar di Sudan dulu. Cemah tak tentu pasal. Cemah-cemah lala wakil wali. Kawan dia jawabkan, saya terima nikahnya bagi pihak ni dengan mas kahwinnya seperti yang tersebut. Sah? Sah? Tak ada masalah. Okey, yang keempat. Bapa pengantin mewakilkan kepada, sini Tok Kadi lah kan, wakilkan kepada Tok Kadi. Pengantin lelaki diwakilkan kepada kawan dia. Wakil dengan wakil. Sah tak? Sah. Wakil dengan wakil. Saya nikahkan kamu dengan kamu. Salah ni. Silap lafaznya. Saya nikahkan. Kamu ni padam tutup Saya nikahkan nama pengantin perempuan Fulanah binti Fulan yang berwakil wali kepada saya oleh bapanya dengan mahar sebanyak yang mewakilkan kepada kamu. 2 kali wakil. Saya nikahkan Fulanah binti Fulan yang berwakil wali kepada saya. Aku dah jadi keliru ni. Payah semua nak diwakilkan dah. Tapi benda tu adalah hukum. Saya nikahkan Fulanah binti Fulan. Macam mana nak sebut 2 kali wali dia? Tuan-tuan bayar sendiri boleh? Tak boleh? Okey. Saya nikahkan kamu dengan pengantin lelaki. Nama saya nikahkan. Gini. Saya nikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan yang berwakil walinya kepada saya. Yang Fulanah binti Fulan yang berwakil wali kepada saya dengan maharnya sebanyak sekian jumlah. Berapa kali ni? Saya nikahkan kamu dengan saya nikahkan Fulanah binti Fulan. Kan? Macam mana? Jadi kadang-kadang dia ada wire putus sikit kan. 2 kali wakil, 2 kali wali macam mana kita nak sebut Saya nikahkan kamu dengan Fulanah. Saya nikahkan, kita sebut pengantin lelaki. Saya nikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulanah bin Fulan yang mewakilkan kamu. Tak boleh juga kan. Tapi segi hukumnya boleh. Nanti saya cuba tuliskan minggu depan, kita sambung. Okey, bab ijab kabul ni kan minggu depan kita tulis. Kan lama sangat pula duk fikir kan. Okey, baik. Apabila benda-benda ni selesai, maka waktu ni lah kita mengucapkan kepada pengantin, selamat pengantin baru. Okey? Selesai. Baik. Minggu depan kita selesaikan bab ijab dan kabul tadi tu. Dan kita masuk bab yang paling tak seronok sikit, iaitu cerai dan rujuk. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Okey. Tahu soalan tu. Bapak dia duda, emaknya janda. Dia banyak kes dah ni. Banyak kes. Kita mulakan dengan bapak dia duda, dapat
Janda. Janda ni maksudnya orang yang bercerai hidup. Kalau dia bercerai mati dia panggil balu. Okey? Bapaknya duda, maknya janda. Duda ada anak lelaki. Okey? Janda ada anak perempuan. Apa hukum bapak boleh kahwin mak, janda kahwin duda? Betul? Anak duda dia tadi berkenan pula dengan anak si janda tu. Masalah pertama, boleh ke tidak berkahwin? Boleh ke tak boleh? Macam ragu-ragu nak jawab ni. Boleh? Memang boleh. Sebab apa? Dia orang tidak ada kaitan nasab. Tidak ada kaitan nasab. Okey. Janda kahwin dengan duda. Duda anak lelaki, janda ni anak perempuan. Okey? Masalah. Lepas kahwin, janda ni pergi ceraikan duda ni pergi ceraikan janda tu. Anak dia ni, anak duda ni berkenan dengan janda ni. Boleh kahwin tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia jadi haram mu'abbad. Kerana apa? Kerana bekas isteri ayah dia. Bekas isteri ayah ni, bekas isteri ayah jatuh pada hukum sebagaimana bekas mertua. Bekas mertua ni jadi haram mu'abbad. Selama-lamanya haram. Tak boleh. Tak boleh. Soalannya pula, janda kahwin dengan duda. Okey? Cerai. Sebab apa? Si duda tadi berkenan dengan anak si janda tu. Macam mana? Teng. Lupa, dia silap. Dia tengok maknya dulu. Lepas nikah baru nampak anak. Allah, anak cawak lawa lagi. Anak lawa lagi ni. Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Bawa satu lagi masalah lain. Jangan jawab dulu. Bawa masalah lain. Okey. Kahwin dengan kakak. Okey? Kakak meninggal. Kahwin dengan adik. Boleh? Tu. Benda ni dia macam main puzzle. Sebab apa kita tak pernah ambil tahu? Sebab kita tak pernah ada fiqh munakahat pun sebelum ni. Kita anggap fiqh munakahat tu aku terima nikahnya sekian tunai selesai. Kan? Jadi kita akan insya-Allah, saya cuma diberi 4 sesi. Iaitu minggu lepas yang pertama, minggu ni yang kedua, minggu depan minggu ketiga, dan minggu satu lagi minggu keempat, dan sesi untuk munakahat tu selesai. Okay? Jadi saya rasa dekat pukul 9 itu kalau kita sambung perbincangan masalah kita minggu depan boleh. Kita bincang masalah sebab fiqh ni saya ajar betul. Saya masih sebut minggu lepas. Fiqh dia kena tanya dan perbincangan masalah. Sama ada fiqh solat ke, fiqh munakahat, fiqh apa sekalipun dia dan cari jawapan. Perbincangan masalah, cari jawapan. Kan? Dia baru ada kefahaman di dalam fiqh. Orang kita fiqh ni dengar saja, dengar dia tak faham tuan-tuan, dia kena tanya. Okey? Minggu depan kita sambung perbincangan masalah kita. Ada beberapa masalah lain dalam ni sebenarnya. Cumanya panjang sangatlah nanti tuan-tuan. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.